Kalau dah mula simpan emas dekat public gold ni, boleh dapat balik ke duit cash? Okey, ini antara persoalan yang ramai orang tanya. Pastikan tengok video untuk tahu jawapan dia. Jangan lupa juga like dan save untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Bagi yang baru nak mula simpan emas, antara persoalan yang bermain di fikiran, kalau saya dah tukarkan duit cash saya ni kepada emas untuk beli emas pada hari ini, boleh ke dapat semula duit cash tersebut? Baik sangat soalan ini. Yang pertama, kita kena tahu apabila kita simpan emas, kita ada duit cash. Walaupun kita bawa emas ni pergi negara lain pun, bermakna kita ada duit lah. Kita boleh tukar ke emas tersebut, boleh jual semula emas tersebut untuk dapatkan duit cash. Dan yang kedua, bagi tuan-puan yang dah mula simpan emas, kalau tuan-puan ada emas dalam account gap tuan-puan boleh sahaja jual emas yang tuan-puan simpan dalam account gap tu. Nanti akan dapat duit semula dalam account bank tuan-puan dalam 2 ke 3 hari bekerja. Sangat mudah, betul? Dan tuan-puan yang dah mula simpan emas, dapat emas fizikal, boleh terus pergi ke branch public gold yang berdekatan dengan tuan-puan untuk jual emas tuan-puan tersebut bagi mendapatkan duit cash pada waktu kecemasan. So sangat mudah tuan-puan. Dan bagi tuan-puan yang ada emas yang bukan jenama public gold sekalipun, boleh juga jual di public gold. Jangan risau, public gold akan menerima semua emas walaupun keadaannya kemik, calar dan sebagainya. So tuan-puan, janganlah risau tentang simpanan emas ini. Terus saja mula simpan hari ini. Cara dia, boleh terus klik link dekat profil saya, daftar akaun secara percuma, kemudian terus mulakan simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100 sahaja. Dan ingat, perlu konsisten simpan sampai tuan-puan capai target simpanan tuan-puan semua. Oleh itu, kalau kita ada emas, pastinya kita ada duit. Tapi bagi yang ada duit, tak semestinya mampu untuk menyimpan emas. Akhir kata, macam biasalah, lah senangnya nak simpan emas.